Ya, Assalamualaikum dan kita jumpa semula. Lama dah aku tak buat cerita pasal Ethereum USD ETH USD kripto lah. Biasanya pada hari Sabtu Ahad memang aku akan buat latihan untuk diri aku sendiri dan aku tak banyak buangkan masa aku kat tempat lain. Sedangkan aku telah terlibat macam benda-benda macam ni kan, aku dah selalu hari-hari tau. Bila kau ada pengalaman hari-hari, kau belajar sesuatu benda baru. Ada lagi pengalaman kau belajar lagi benda baru. Dan sentiasa ada benda yang baru kau belajar. Eh? Yalah, pada mulanya kita akan jadi lain kalau trade ni untuk newbie mungkin kita rasa macam nak tamak atau kita cuba nak menguasai sesuatu benda yang kita mengharapkan mendapat pulangan hasil yang tinggi. Fikiran kita pun lebih kepada duit saja kan. Jadi bila ada mindset begitu, jadi masalah besar lah sebab kita tak dapat kawal kita punya emosi dan kita punya ketamakan. Maknanya kita sentiasa memikirkan tentang tamak dan bila kita fikir tentang tamak, akhirnya kita memakan diri sendiri tanpa kita bertindak untuk membuat sesuatu perkara. Jadi apa yang aku nak cuba jelaskan sini dalam Ethereum USD ni, lebih kepada chart juga, yang mana aku dah memilih sell di dalam Ethereum USD. Dan kalau kau lihat sebenarnya dekat dalam M30, kalau kita tengok betul-betul, dia dah pun ada R1 R2 di mana dia dah buat terlebih dahulu. Dan kalau kau terus ke belakang, dia adalah sama baris jugalah. Tapi kau kena adjust sikit bagi sama-sama betul. So inilah dia apa yang aku buat dan apa yang rutin aku lah, seharian yang aku buat beginilah. Aku akan melihat dua perkara ni je lah, sama ada R1 R2 ataupun S1 S2. Maknanya dua-dua ni penting. Aku banyak entry melalui fake out lah. Fake out tu kena gabung. Kalau ada SBR, kau kena cari fake out dalam tu. Kalau ada drop base drop, kau kena ada cari fake out dalam tu. Kalau ada QML pun, kau kena cari fake out juga dalam tu. Jadi benda tu gabung. Bila gabung, aku rasa kuat sikit lah untuk aku yakin bahawa trend tu nak pergi ke mana dan ke mana. Jadi bila kita ada tengok benda tu, jadi automatik dia buat kita ada confident lah. Sebenarnya itu satu benda yang diajar oleh Cikgu Mansur Safari. Kalau kau nak belajar dengan Cikgu Mansur Safari, dia memang pakar, bukan dia memang pro lah dalam bab fake out ni. So jadi kita sambung semula. Aku dah jumpa ada SR Flip dan ada R1 R2 di kawasan sini. R1 R2 Apa yang berlaku di dalam R1 R2 tersebut adalah price berkemungkinan. Bila ada berkemungkinan ni, dia tak ragu-ragu lagi lah untuk aku lah. Aku percaya price akan naik atas mula dan mengambil liquidity. So di mana liquidity yang dia ambil? Dia ambil dekat dalam kawasan double maru. Ni dia combine. Bila dia fake out atas tu, mungkin ada double maru, mungkin ada break dengan resistance ke apa ke, tak kisahlah. Ataupun support. So dekat sini ada double maru kat situ, tapi dia tak sampai. Tapi kau boleh ambil shadow yang belakang ni lah. Sebab ini adalah kawasan price pernah hadir dan dia telah mencipta sejarah di kawasan tersebut. So bila ada R1 R2, price naik ke atas dan turun semula. Jadi ini kemungkinannya boleh turun hingga ke bawah. Kemungkinan besarnya boleh turun hingga ke bawah. Dan kalau kau lihat di bawah ni juga kita nampak ada QML. So bagi aku dia dah buat higher high ni. Ini time frame kecil jadi time frame kecil ni susah sikit. Maybe kalau dia nak naik lah, sebab kita mengikut direction yang paling besar. Jadi kalau kat sini kita nampak dia naik lah. Tetapi kalau kau buka dalam time frame H4, ini adalah penurunan. Dia turun saja, dia memang turun. Dia turun sampai bawah. So mana satu yang lebih kau nak pilih? Dan tentu kau akan ambil direction yang besar, kerana yang besar tu lebih jauh pergi. So kalau yang pendek mungkin buy dia sampai sini, ataupun di kawasan aku kat M30 lah, ataupun dia sampai merah ni ke, lepas tu dia terjun balik. Sebab apa merah? Sebab kita masih lihat ada lagi fake out dalam kawasan sini. So price akan ada pembolak balikan. Itu yang aku boleh fikir.
pembolak-balikan yang berada dalam ni, dan dia boleh pergi ke sini semula, mengambil liquidity yang menjadi fake out. Ni jadi R1 R2 lah, tak lama lagi. Dia boleh turun semula ke bawah yang ini. Dia boleh macam tu. Sebab apa price naik ke atas? Sebab kat sini QML. Macam tu je, dia pusing-pusing je. Dia memang suka pusing-pusing je. Main kat situ je, lepas tu baru dia terjun. Dia dah buat manipulation dalam ni, lepas tu baru dia terjun. Barulah dia sambung terjun jauh. Contoh macam kat S4. Kalau dia terjun jauh, mana nak pergi? Di bawah ada QML, dia dah ambil dah QML ni kat bawah ni. Kalau buka daily, kita akan nampak. Ni ada fake out bawah ni. S1, S2. Kau dah boleh nampak kat sini ada fake out. Automatik kau akan fikir, ini kawasan ni nak pergi di bawah lagi. Itu. Dan itu cara lah aku trade. So aku melihat daripada semua sudut diambil kira. Bukan aku tak ambil kira, tapi aku ambil kira benda ni sebab aku rasa penting. Sebab ini adalah salah satu cara untuk, kalau kau dah terbiasa dengan benda ni, kau anggap benda ni untuk cari makan je lah. Cari makan. Kadang ada kena, ada tak kena, ada kena tak kena. Itu normal lah. Macam kau berniaga juga, ada untung dan rugi. So tak ada beza lah dengan forex ni. Cuma kita dihalang oleh beberapa masalah luaran seperti orang-orang terdekat mungkin, keadaan persekitaran kita mungkin juga, sebab setengah orang memikirkan think negatif, dan benda ni tidak memberi apa-apa manfaat ataupun memberi faedah kepada diri kita. Tapi bagi aku itu semua hanyalah satu alasan saja. Sebab semua orang yang ada rezeki kat atas muka bumi ni, semua orang pun ada halangan juga nak dapat rezeki. Jadi tak semestinya kita fikir trading ni juga adalah salah satu masalah untuk kita mendapatkan rezeki. Tidak juga. Sebenarnya kalau kita buat kerja kat luar pun tetap akan ada halangan. So ini benda yang aku share ni adalah kita telah berfikir panjang, dan apa yang kita buat keputusan tu adalah kita atas diri kita sendiri. Dan semua tanggungjawab atau risiko pun di atas diri kita sendiri. Baik, itu saja yang aku mampu share untuk kali ni, untuk Ethereum USD ataupun dibagi ETH USD. So harap kita berjumpa lagi selepas ni. Mungkin maybe aku akan cerita pair lain. Baik, Assalamualaikum dan selamat bercuti.